Secara keseluruhannya kita dapati operasi kali ini berjaya lah, di mana kita dapati kadar pematuhan kontraktor especially di projek ini tinggilah juga. Hasil dapatan kita temui projek ini mempunyai 8 kontraktor, iaitu 3 antaranya adalah 3 kontraktor asing dan 5 kontraktor tempatan. So dari segi perakuan pendaftaran kontraktor, kesemuanya didapati telah mematuhi Akta 520 lah, iaitu telah berdaftar di bawah CIDB. And then dari segi pendaftaran personal binaan pula, kita dah semak seramai 107 pekerja asing, di mana kita dapati hanya 5 sahaja yang tidak mempunyai perakuan personal binaan lah, iaitu kad hijau. Kita juga dapati segi akreditasi pekerja mahir, kita telah menemui mengenal pastilah ada 5 trade, iaitu formwork, plaster, welder, building wiring installation dan juga scaffolder. Yang ini kita masih dalam semakan untuk mengenal pasti adakah pekerja-pekerja ini telah diakredit oleh CIDB lah. And then dari segi pengisytiharan projek, kita dapati juga kontraktor utama telah mengisytiharlah projek ini di dalam sistem CIMS. Walau bagaimanapun, kita akan mengambil kira subkontraktor, sama ada kita akan semaklah sama ada subkontraktor telah isytihar ataupun projek ini. And then dari segi levy, kontraktor juga telah membayar levy lah. And then kita dari segi perakuan bahan binaan PPS, kita dapati ada 18 bahan binaan yang telah dikenal pasti di dalam jadual keempat tersebut telah mempunyai PPS tersebut lah. Hanya ada 1 material ataupun bahan binaan yang telah expired tapi dalam proses pembaharuan. Hasil keseluruhan daripada operasi ini, kita memang dapati kontraktor ini menyedarilah berkaitan dengan Akta 520. Sebagaimana yang telah saya katakan, tujuan operasi adalah lebih kepada kita memantau industri pembinaan terutamanya di negeri Melaka untuk sentiasa alert ataupun mematuhilah dengan Akta 520. Nasihat saya kepada semua pemain industri, khususnya kepada yang bergerak dalam industri pembinaan lah. Basically, mana-mana award ataupun projek yang diterima tu mestilah membuat pengisytiharan melalui kita punya website, iaitu sims.cidb. And then maksudnya dari segi kontraktor utama, subkontraktor dan juga NSC lah. So basically semua projek kena declare whatever dia punya nilai, sama ada kecil atau besar. And then kepada pegawai industri juga, perlulah mengambil pekerja yang mempunyai permit yang sah dan mempunyai perakuan pendaftaran personal binaan, iaitu kad hijau lah. So bila majikan mengambil pekerja yang tiada kad personal binaan yang sah ni, akan memberi kesan yang buruk lah kepada kita punya industri pembinaan, khususnya warga negara Malaysia lah. So setakat saya itu saja. Terima kasih kepada Puan Fatin dan Cik Hairul, dan juga terima kasih kepada CIDB Melaka kerana bersama dengan CIDB TV. Untuk anda di luar sana, jangan lupa like dan subscribe CIDB TV dan apa-apa juga yang berkaitan dengan CIDB di dalam media sosial. Kita jumpa lagi di siri akan datang. Assalamualaikum.